Semayang ni sejak zaman Rasulullah je lah. 1400 tahun punya lama lah. Maknanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu 5 tu sejak zaman Nabi lagi lah. Kita baru hidup 40 tahun. Tiba-tiba kita buat satu urusan yang menjadikan kita ni tak payah sembahyang sebab urusan kita yang baru kita buat. Seperti apa? Kenduri kahwin. Kenapa tak sembahyang zuhur? Kenduri kahwin. Kenapa tak sembahyang asar? Sibuk kenduri kahwin. Bukankah awak dah tahu 1400 tahun dulu sembahyang zuhur 1.5, sembahyang asar 4.50? Pak siapa hang buat kenduri time waktu sembahyang? Dah time waktu pula. Pak siapa hang buat sembahyang time orang sembahyang? Hang buat kenduri time orang sembahyang. Pak siapa hang buat time kenduri waktu orang sembahyang? Kenapa tak pilih satu waktu yang tak ada sembahyang di situ? Buat kenduri. Supaya kita main bola pun tak sembahyang, saya main bola. Bila hang masuk stadium, saya masuk 6.30 petang. Jadi nak sembahyang maghrib surau kecil. Isyak lah habis main apa pukul 10.45 apa lebih kurang apa sampai rumah tidur azan. Pak saya apa? Pak saya tengok bola. Dah tahu dah sembahyang tu waktu maghrib ada, waktu isyak ada. Yang hang kata main bola malam-malam tu saya apa? Hang tak boleh main bola petang lepas asar. Hang tak boleh main bola pukul 9 pagi. Pasal apa yang kita diajar main bola bermula 8.45? Dah lah penonton tu ada 4 orang aja. Stadium pula guna lampu limpah beratus ribu sekali pasang. Tak ke rugi? Tak boleh main bola belah siang. Lampu sebiji cukup cerah, nama dia matahari. Selesai masalah. Semayang tak usik, lampu pun jimat, selesai masalah. Kadang-kadang tuan-tuan, mulalah kita fikir, kita tak ada duit nak bayar gaji. Pak siapa? Elektrik pun kita sangkutlah. Orang main belah siang, main belah malam pakai lampu. Tuan-tuan yang saya hormati, sebab itu manusia ni dia kena guna otak untuk berfikir. Allah bagi hati dekat dia supaya dia fikir. Tanda-tanda kebesaran Allah ada dekat dia, ada dekat diri dia. Kadang-kadang tanda-tanda kebesaran Allah ada dekat luar rumah dia. Tanda-tanda kebesaran